Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Haikal daripada blog wikicara.org. Hari ini saya nak sambung video ketiga berkenaan dengan PayPal account, di mana kali ini saya nak kongsikan cara bagaimana nak linkkan kad kredit ataupun kad debit anda dengan akaun PayPal. Okey, kenapa kita nak linkkan kad kredit ataupun kad debit kita lah. Okey, ada dua fungsi. Pertama adalah untuk verified kita punya account PayPal, di mana jika anda tak linkkan kad, maksudnya account anda tidak dianggap verified ataupun belum sah sepenuhnya lah. PayPal akan anggap anda macam cuba-cuba je lah, bukannya serius nak menggunakan PayPal. Okay, yang kedua adalah sebagai pengganti, di mana anda tak boleh top up duit anda di dalam PayPal. Maksudnya anda linkkan terus akaun kad kredit ataupun kad debit anda, so anda boleh membuat pembelian di mana-mana yang menggunakan PayPal sebagai bayaran dengan akaun PayPal anda. Maksudnya bila anda membuat bayaran menggunakan PayPal, dia akan tarik duit daripada kad debit ataupun kad kredit anda. Jadi anda sebenarnya tak perlu pun nak transfer masuk duit anda ke akaun PayPal anda. Itu adalah dua fungsi yang saya rasa memang perlulah. Sebab apa perlu linkkan kad. Okay, selain itu, jika anda nak buat nak buat bisnes eBay, anda perlukan akaun PayPal yang verified. Maksudnya memang nak tak nak anda kena linkkan kad kredit ataupun kad debit anda dengan eBay dengan PayPal untuk membolehkan anda menjual di eBay. Mungkin di tempat-tempat lain pun mempunyai syarat yang sama lah, tapi yang setahu saya eBay memang macam tu. Okey, link kad. Okey, sebelum tu kita tengok top up sikit. Tadi saya cerita pasal top up kan. So kat sini memang dia cakap jelas lah, top up hanya available untuk RHB bank account only. Maksudnya yang account lain-lain bank memang tak boleh lah. Dan RHB bank, dan anda perlu ada account online untuk transfer duit daripada account anda di RHB ke account PayPal anda. Okay, kita kembali untuk linkkan kita punya bank account, kita punya kad kredit ataupun kad debit dengan PayPal. So tekan link kad. So kat sini kita boleh tengoklah sama ada Visa, Mastercard. Biasa kat Malaysia ni kalau orang-orang normal akan guna Visa atau Mastercard lah, bergantung kepada bank. Kad number ni anda tengok nombor kad kredit ataupun kad debit anda. Expiration date ni ikut apa yang tercatat pada kad anda, dan CSC ataupun digit kod ni, CSC kod ni anda boleh tengok di belakang kad anda, 3 digit yang berwarna hitam tu. Itu adalah kod anda lah. Lepas tu select a billing address lah. Ok, apabila anda dah linkkan, anda akan di dalam akaun anda akan dipotong sebanyak RM10. Anda akan nampak di dalam statement akan ada potongan sebanyak RM10, sama ada dia kredit ataupun debit ke anda. Okey, kenapa dia potong RM10? Ini adalah untuk mengesahkan bahawa nombor kad yang anda masukkan tu adalah milik anda. Jadinya anda boleh tengok statement tu, dan pada statement tu ada kod yang perlu anda masukkan untuk verify akaun anda. Faham? So apabila anda dia dah potong RM10, anda tengok statement bank anda untuk kad kredit ataupun kad debit anda.
untuk transaction RM10 PayPal tu akan ada satu kod yang di mana anda perlu masukkan semula ke dalam PayPal untuk verify account anda. So bila anda dah verified, RM10 itu akan dikembalikan kepada anda semula. Jadinya memang tak ada pembayaran lah sebenarnya, cuma RM10 yang ditolak tu adalah sebagai verification lah bahawa account ataupun kad debit ataupun kad kredit yang anda masukkan adalah milik anda, bukannya milik orang lain. Okey, itu sedikit lah berkenaan dengan cara nak linkkan kad dengan akaun PayPal anda. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Jika anda ada apa-apa kemusykilan, boleh nyatakan di ruangan komen, dan jika saya boleh bantu, saya akan bantu, ataupun orang lain akan cuba jawab lah, orang-orang lain yang melihat video ini. Okey, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, dan rajin-rajin lawati blog saya di wikicara.org. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.